Dia dah banyak. Termasuklah yang di atas-atas sana. Sekejap kita petik. Okey, kita nak petik buah. Buah cili lah, tu je. Sebelah tangan tak boleh. Kena pakai dua tangan. Jadi kita hold lah dulu. Sekarang kita dekat atas. Ada satu set. Nampak ni? Ni. Banyak lagi belah sana. Ni. Hantu. Sekejap lagi kita ambil. Oh, banyak. Lama tak pergi ke belakang. Dah merah-merah semua. Kita petik dulu ya. Okey, kita nak sambung sini pula. Sini. Lepas tu situ. Lepas tu dekat situ. Dan ni dekat ni. Ni. So kita operasi petik je dah hari ni. Ambil yang dekat ni dulu. Okey. Jom. Kita petik. Petik gunakan gunting. Ini yang tadi dah ambil. So kita buat penambahan lagi lah. Ya. Ini yang kalau nak ikutkan banyak yang tua-tua dah. Ya. Orang kalau tak tahan petik ni memang stres. Sebab bukan sikit, banyak sampai melenguhkan. Tapi nak elakkan daripada rasa stres tu, kita kena enjoy buat benda yang kita dah tanam. Lepas tu kita nak petik malah tak boleh pula kan. So ni dah cara dia. Tu enjoy lah apa benda yang dah berlaku tu. Itu saja. Jadi tak adalah timbul rasa boring dan sebagainya. Okey. Saya menggunakan gunting. Kalau guna tangan ni nanti pedas Okey, pokok bawah ni rumput-rumput tumbuh, kita buang lah. Tu dia. Dalam polybag saja. Tanam dalam tanah, dia tapak dia limited. Jadi kita tanam dalam polybag je lah. Satu kelebihan dalam polybag ni, kita boleh alih-alihkan. Polybag ni lah kita boleh alihkan. Itu dia kelebihan dia. So kita tak nak kat sini, kita nak dia dapat cahaya matahari, kita alihkan. Kita nak dia kurang matahari, kita kat tempat tidur. Macam tu lah. Lebih kurang pengurusannya. Okey, ke situ pula. Panas. Banyak ni sebenarnya. Tidak begini. Belakang ni, kalau kita tak buat sesuatu, banyak daya akan buat sesuatu. Panas. Cukup. Kita stop sekejap.
Cuaca terlampau panas. Dah ada sebanyak ni dah. Penuh ni. Ni kat sini masih ada lagi. Situ. Sini. Tu satu. Tergolek. Siapa punya kerja? Monyet. Tak ada lain lah. Memang monyet. So ada sikit lagi kita nak petik. Okay. Kita petik lagi. Okay, banyak ni. Ada lagi tak ambil lah. Cukup lah. Terlampau panas. So kita sambung sebelah petang pula kat atas sana. Okay, hari ni cakap pagi ni cakap ni je dulu. Petang nantilah. Ni pun dah semakin tengah hari. Cuaca sangat panas. Apa, petang kita proses lagi.